No. After messing up the house, they both were playing for nearly 2 hours. I let them play, now they're tired. You okay? Yes, we are all okay. How are you, Brian? Hi guys, hi semua. Look, kalian nampak tak? Nampak tak? Berbulu rumah kita hari ni. Sebab dua ketua ni dia tengok start balik dah. Diorang main je hari ni. Today is their I mean this time is their playing time normally kan. Noah looks so smart, right? Noah I think he's getting fatter lah. You see boy his badan is getting fatter. Thank you Azrin. Hello, bigger. Hi Adib. Hello. Hi. Jujur hari ni tak ada lah guys. Today mami saja. Sekejap je saya buat nak tunjuk dia orang sebab ramai minta kan. Thank you Azrin. Thank you Firdaus Day. Thank you guys. Oh Kiara ada tali kat leher. Yes. I bawa dia walking tadi sekejap. So she's still wearing it lah. Thank you Azrin for the meow. Thank you. Hai Yaya, hello. Juju mana? Juju tak adalah. Juju dah balik kampung. So hari ni mami je. No, Juju no fun right? That's why. But what to do? I see if she can come, then we put her in the live. Hi Slochana. Hi Kasih. Hello. Hey, come here. Selamat malam Mami Nokia. Selamat malam Azrin. Hey. Careful the speaker. Juju never see the live. If Juju see, habis korang. Come out from there. Kiara, out. Kiara, out. Out from there. Your ready to complete set. What is that? Hi guys. Hi semua. Hello. Noah baby semakin hari semakin gebu. Kiara pula semakin hari semakin kurus. Aku tak tahulah dengan dia ni. Oh my god, Noah tapar. Husky, yes. Alecing Husky. Look at how he's dragging her. Macam tu lah dia orang main. Kasar tau. Tapi Kiara she can lah. She boleh tahan no. Dia boleh tahan. Tapi Kiara Foodie kenapa kurus? Itu yang saya tak tahu. Saya rasa dia tu macam perempuan yang makan selalu tapi kurus. Kan ada perempuan macam tu kan. Macam tu punya kes saya rasa. Kiara memang makan banyak tau. Dia makan lagi banyak dari Nova. Tapi itulah dia yang kurus. Makan banyak tapi kurus betul. Aku tak tahu lah macam mana. Setiap kali dia makan kan terus dia akan buang air besar. So mungkin sebab tu kot. Sebab dia makan dia keluar. Kiara surrender je lah. Kiara kurus tapi badan panjang dan Noah. Actually they are almost similar lah. Similar. Juju balik sini bila? Tak tahu lagi. Tapi bila Juju dah siap kerja dia akan balik lah. Mungkin esok macam tu kot. Hi Princess. Hello. Kan impian semua perempuan betul lah. Kalau kita makan banyak nak kurus lagi bagus. Betul tak? Macam saya pun suka makan. Tapi saya semakin hari semakin gemuk je. Hai Mami. Hai Nish. Hello. Saya rindu Juju. Allah. Semua orang rindu Juju Kiara ada pilot class ke? Aku tak tahu lah. Dia setiap hari buat pilot macam ni kot. Main dengan Noah tu yang dia jadi kurus. Sis pernah tak attack dengan si Chomin ni? Tak. Dia orang tak attack. Dia main-main manja je. Pernah lah terkena gigi Noah. Tapi dia terkena sebab dia main-main kan. So masa tu terkena lah. Hai Kolende. Hai. Hai dah. Hello. Dia orang hari ni main je lah dari tadi. Tak stop. Go there both of you. Go there. Go. Terkena tu patah tak gigi? Tak. Saya yang dapat scar dekat tangan. Tapi dah lama lah. Baru dapat notification. Hi Flovina. Hello. Hi Kolende. Thank you Hema. Hema balik lah. Ini binatang apa? Ni husky. Anjing. Thank you guys yang follow rumah. Apa lah aku cakap? Thank you guys yang follow kita. Thank you yang tap-tap. Terima kasih guys. From work. Oh, okay dah. Oh, curi-curi tengok. Agak cila apa Sultan dah.
fikir guys, saya termixkan komen tu dengan apa yang saya nak beritahu. Tadi ada orang tanya kan, bela dalam rumah ke sis? Aku tertiba pula baca tu sekali dengan apa yang I nak cakap. Dia dah jadi mixed up. Mami sihat ke? Sihat. Semua sihat. Noah sihat, Juju sihat, Kiara sihat, Mami sihat, semua sihat. Korang tengok kan macam mana saya sasul perkataan tu kan? Macam tu lah. Kadang-kadang Mami ni, Mak go dah, go sit dah. Hi Kisa, thank you for the gift. Hi Farah, hello. Hai nak tanya ni anjing baka serigala. Tak, diorang memang ada baka serigala tapi diorang anjing. Nama diorang dipanggil husky. Hai Queen of Puchong. Queen of Puchong. Aku selalu sebut tu. Hi, hello, how are you? Long time no see. Hi Kisa, give my address, Mami follow Pondrom. You guys know what I'm staying at KL Segambut. Cuba gosok Noah sikit. Nah, boleh. Bila Mami salah tersasul tu baru betul Mami. Betul kan? Kalau yang tak sasul tu bukan Mami guys. Yang tu orang lain Sebab I tengok macam serigala macam tak dia orang anjing. Pucung pun boleh Mami, tak apalah. Selagi you faham siapa yang saya cakap pucung tu, okey lah. Hai Janini, pocong terkejut nama pocong tukar ke pucung. I don't know why I always call pucong. Supposed to be pocong, right? Hi Riley, hello. Bubu tak gugur ke? Gugur. Tapi itulah, macam tu dah biasa kan dengan diorang. Korang tengoklah tadi diorang main. Tengok nampak? Diorang main lagi. Sebenarnya semua careful. Semua bulu-bulu diorang ni, semua tempat aku kena vacuum nanti. Saya geram macam nak gigit. Sekejap. Saya geram macam nak gigit hidung Noah kan. Hi, hello. Your name is in Chinese, but hi. Ada season shading diorang sendiri akan go. Yes, betul. Sekarang Kiara tengah ada shading guys. Kiara tengah shading. Sebab tu bulu Kiara ni lagi banyak gugur. And dia punya kalau korang tengok pun dia macam dah kurus sangat kan. Diorang adik-beradik ke? Tak. Diorang ni daripada mak bapak lain. Tapi rezeki kita ni kita dapat lebih kurang sama. Dia main kat ruang tamu ke? Yes, satu rumah lah diorang main. Diorang boleh okey tak dengan bila dengan you atau tak? Diorang sangat friendly. Husky tak boleh jadi garang lah. Diorang friendly. Hello, hi dah makin gebu Kiara. Terima kasih Ra. Hello Gra. Hello, how are you? Noah, Kiara, why are you attacking him like that? Invite Juju Mami. Korang cepat pergi dekat grup kita. Panggil Juju cepat. Suruh Juju masuk sekejap. Suruh dia tunjuk muka sekejap. Semua yang ada dalam grup ni, cepat panggil dia. Saya Jaya lama tak. Oh Jaya. Jaya sini. Speaker. Tak penat. Diorang 2 jam tengah main tau. 2 jam. Hi Darshni. Hello. Ayo Kiara, kenapa kau ni dah sasau ke? Asal buat live Kiara membuli je tu lah. Tengok. Noah pula takut dengan Kiara. Nasib kereta berat, risau terbalik je. Sebab tu saya simpan kat sini. Kenapa tak dengar suara dia? Sebab dia tengah main. Belum lagi nak start bunyi. Grup apa? Kita ada grup Telegram Flovina. Grup tu kita semua family Noah Kiara ada dalam grup tu. Itu yang nato. Masa apa korang dengar tak? Tu bunyi Noah Kiara tau. Tengok lain memang anak suka bunyi. Kiara memang suka usik Noah. Betul lah. Where Juju sis? Juju is outside balik kampung ready. Tengok macam mana. Kiara, gila gak kau? Sama umur ke? Tak.
Hai Manggala. Yang ini nak dekat 2 tahun, yang ini nak dekat 4 tahun. So yang besar tu 4 tahun. Nak join group boleh. Nanti pergi dekat Telegram cari nama Noah Kiara, boleh masuk group tu, ataupun dekat bio kita ni saya ada letak link. Boleh join. But I think Noah started first registered Kiara. Noah is the batu api. Excuse me. Macam mana memang suka anjing kucing, so tak kisah sangat. Kenapa no bakis tu? Ayo, I never read the comment lah. Happy ni diorang main. Diorang ni kalau tak ada jujur tak sah. Memang kena ada jujur baru diorang duduk diam. Betul, kalau jujur menjerit je semua duduk diam. Kita ni kalau nak cakap suruh diorang diam tak boleh. Diorang akan marah saya balik. Can you both sit down for a while? Guys, Kiara, enough. Tapi Kiara always bawa perangai jujur. Betul guys, Kiara dengan jujur memang sama. Perangai dia orang memang sangat pula sama. Oh no, she asked okay ke bulu dia orang tak ada. Oh okay. I didn't see her comment. Why Comel masa tu datang mula-mula penakut lagi Kiara. Sekarang Noah dah boleh terima dia. Yes, betul lah. Sekarang dia orang sangat-sangat close. Tak boleh berpisah. Kalau Noah keluar tanpa Kiara, kalau Noah keluar tanpa Kiara akan menjerit. Kalau Kiara keluar tanpa Noah akan menjerit. Dua-dua tak boleh pisah. Suara mami mesti garam macam tak, suara saya ni memang how to say kicik korla. How to say suara saya ni memang sharp tau. So kalau saya menjerit pun atau bercakap pun macam dia orang tak rasa garang tau. Kiara ganti jujur. Kiara sebenarnya sudah nakal. Ya. Soft spoken. Ya. I am. Kalau korang tengok pun saya bercakap macam tu kan. Thank you Kisa for the chicken, for the heart rain. Thank you. So memang dia orang tak takut dengan saya. Berapa banyak kali saya menjerit pun dia orang tak. Tengok korang tengok What you guys doing? Chicken nak சொன்னேன் பாரேன். Thank you Kisha for the heart rain. Terima kasih Kisha. Thank you guys yang tap. Boleh tak kita dapat tap untuk 10k untuk 2 ketua ni? Dapat 10k untuk 2 ketua ni. Sebelum Kiara ada, Noah selalu dalam kereta ambil angin kan? Oh yang ni dulu memang suka. Noah memang suka. Noah memang suka drive tau. Dia pergi jalan-jalan naik kereta memang suka. Aku hari ni tak tahulah. Semua perkataan saya ni macam tersasul. Mungkin sebab saya penat. Kiara cantik sangat lah. Terima kasih. Love the way Kiara tilt her head lah. You see Noah? Kiara macam bulu kau lah. Amat sayang aninge. Ama boleh aninge. Ama culuman aninge. Ama sayang aninge. Ama culuman aninge. Ama nyamanya. Culu aninge. Kiara. 1 Mini 2 Yang ni pula ama sayang ini. Itu busu boya. Hai Vimala, hello. Tengok bila dah habis main tahu pula berhenti sebab dah penat. Hi Mai, hello. How are you? Kiara wanna go for nose piercing since we are girlies. Ayyo வேண்டாம். Nose pierce படிச்சினா அதுக்கப்புறம் அது பண்ற ஆர்ப்பாட்டம் இருக்க. Do 1 2 okay wait. Nova 1 2 3 1 too great. Sick got the best out of me. How are you, lovely? So Allah, what happened to you, Mai? Are you okay? I hope you get well soon. We are all good here. I hope you're doing good too. Get well soon. Then she will turn into LA Iska after the nose piercing. LA Iska ada patah. Noah dengan Kiara cakap, tuan bagilah saya ais lemon tea. Ais lemon tea. Hi Darmish.
happened to you? Why so many people lah? Hi Sri Ramesh, hello. Dah nak sama dah besar dia orang kan. Kiara ni dia dah panjang tapi dia tak gemuk. So I rasa dia memang macam tu. Memang dia punya jenis macam tu. Thanks lovely, I miss watching live. Allah, thank you so much. Saya pun tak banyak buat actually very rare I do live. I mean very seldom I do live. So I hope I can do it regularly after this. Okay? Because many of you guys asked, macam minta nak tengok Noah Kiara, dah lama tak tengok kan. Sebab tu saya buat live hari ni. So thank you and get well soon Mai. Mau kak? Mau? Ini anak saya lah. Macam mana ni? Tak boleh bagi lah. Hey, korang tengok Noah dah gemuk dah. Tengok member ni dah makan banyak sekarang. Kan penat tau, penat 2 ekor ni. Memang penat. Diorang ni ambil break 5 minit start balik. 5 minit start balik. Korang tahu tak, dari pukul 5.30 diorang tengah main. Aku tengok dari CCTV. Aku balik rumah masih lagi tengah main. Pinjam 2 ketul ni nak peluk tidur. Alah, boleh. So cute. Thank you Sri Ramesh. Juju tak ada ke? Juju tak ada lah guys. Juju dia dekat kampung. So Juju tak ada. Apa nak masuk bio? Bio tu dekat profile kita ni. Dekat atas tu kan ada bio kan. Kau boleh nanti pergi just tekan bio tu. Ataupun nanti saya akan PM you dekat QR. Saya akan PM you Flovina. Saya akan hantar QR tu. So you boleh guna QR tu untuk masuk grup. Kalau pindah 2 ekor ni nangis owner dia. Betul, saya tak pernah tidur tanpa dia orang tau. Noah dah 4 tahun dengan saya. Tak pernah sehari saya tak tidur tanpa dia. Kiara dah 2 tahun tak pernah sehari tanpa dia. So memang tak boleh lah guys. Thank you Hema. Thank you dah for the crystal dreams. Where Juju? Juju is not here guys. Juju balik kampung. Hari ni mami je. So saya akan buat sekejap je sebab nak tunjuk dia orang. Sebab ramai yang miss dia orang kan. Nangis guling-guling mami nanti. Betul Sulocana. Sunyi pula tak ada Juju. Selalu Juju meriah. Betul, dia akan buat bising kan. Hari ni Juju tak ada. Let's get 10k likes. Thank you B. Thank you. Nangis tu guling-guling mami nanti. That's why Juju is expert in handling. Exactly. Juju, she knows how to make the place happy and meriah. But myself tak lah macam tu. Saya kan introvert. Mami nak pinjam Noah? Boleh. 1 minit saja ya Panda. Usually what time dah? Oh, they will sleep. They will sleep at 1 or 2 o'clock in the morning. Normally lah. Before that, they will just try to play. They will just look around, something like that. Wait, jap. Aku dah miss banyak komen ni. Juju is the entertainer and joker. Yeah, she is. Juju and Kiara is the same. Both is the entertainer and the joker in this family. Nanti live lagi bila Juju ada. Juju sangat happening. Boleh lah, boleh. Nanti bila Juju balik, saya akan buat live dengan Juju, okay? Nak Noah mami? Boleh, pucung. Dah keluar lidah Kiara sebab penat ESP. Dia dah tapi dia akan main lagi. My husband is the one that hypes up my fur kids. I'm the chilled one. Yeah, same. Hey Noah, what you doing? Same here. I'm the most chilled one. Thank you 20k for mommy. Thank you Kasih. Terima kasih for the tap guys. Hi guys. Hi Winnie. We are all fine. How are you? Thank you guys yang tap. Thank you guys yang share live kita. And thank you yang follow. Terima kasih ya yang follow. Hauskan Kiara minum sana. Pergilah Noah. Go. Kiara go see. Drink water go. Go Amma. Go. Apro mani po. Mama apro po ni po. Nalla landu cucu po. Ang po mo deh. They are couples? Yes, they are couples. No, what are you doing malu lah? That's fine Azrin. I rasa Kiara nak period dah. Sebab Kiara punya period time sudah nak datang. Selalunya ending Mei atau Jun tu dia akan dapat dah. So sebab tu I rasa Noah macam pergi dekat dia selalu, manja dia, buat-buat macam tu semualah dekat dia. Bawa taman pergi memburu best, memang gagal. Yang ni tak boleh lah nak memburu, memang tak. Diorang sendiri pun tak tahu nak jaga diri sendiri. Macam mana nak memburu ni? Diorang main kejar-kejar je lah.
Don't cry Mami, I'll do for Juju Mami no. Okay, thank you kasih. Terima kasih. Timeline macam ni diorang tunjuk dramatik. Betul sebab diorang punya active time kan. So that's why they are like very active. Hi Teju. Hi Dai, King Thank you for the 10k likes. Betul tak? Itulah sebab tu Husky ni memang tak boleh mengguru. Diorang main je. Tak lama dia dah baby diorang ni kan. Saya pun tunggu untuk baby diorang. Tapi itulah kita tengok rezeki bila boleh dapat. So adorable. Thank you GV. Noah lagi lah. Depend on Jiju. You guys tahu tak? Daripada baby kan yang ni daripada baby saya manja dia sangat tau. Sebab tu sekarang semua benda saya yang kena buat. Semua. Kadang-kadang kita kena swapkan untuk dia. Kan? Betul tak? Sebab you ni manja. Sekali kalau kita nak pet, kena pet je sampai sampai dia yang penat. Tengok. So proud of you seeing on. Oh, thank you Teju. Thank you dah. Anak emas mah. Yes, anak emas. Noah ni anak emas. Yang ni first baby. So first baby always a bit special. But Kiara is the last baby, so she is also more special. Juju tak ada ke? Tak ada lah. Juju tak ada. Hari ni mami je. Kiara go dah. You are the happiest mama. Yo, thank you. Thank you so much. Noah cute. Thank you Jaya. Kiara precious. Yes. Kiara is the precious one. Okay, she's the precious one. Noah is the special one. No. Hey, rhymingnya. Noah, you special lah. Noah, come say I love you. Come, Mama give you. Rhyming, Kiara is the precious one. Noah is the special one. Wow. Okay, sit down. Noah handsome boy. He's one of a kind. Oh, thank you, Mai. He is. Noah is very gentleman, you know. So yeah, she's gorgeous. Yeah, she is, right? Mommy, I'm actually tired. Sit. Say I love you. Katal. I love you. I love you. Sit down. I love you. Sit. Hey, sit. Sit, Amma. I love you. I love you. Sit. Hi, Mother. Yeah, I'm actually having a slight flu, but I don't know why suddenly. Yeah, I missed you so much too, Mother. How are you? Come, sit down. Sit. Ayyo, don't shout, Amma. Come, you cannot bark like that. Come here. Hey, go there. You see how Noah? Hey, sit. Kiara, உனக்கு புது பேர் வச்சிட்டேன். தருதில்ல. உட்காரு. Sit. I love you சொல்லு. I love you. Kiara, தருதில்ல. Sit. உட்காரு. Say I love you. Noah relax je. Itulah bawah tengok. Dia relax je. Mama, sit. Kiara, நீ என்கிட்ட வாங்க போற அப்ப. Sit. She wants something on the table. No, she wants the trees that I'm holding. But she's trying to stand here to reach out to me. So come here, if you miss to smell Juju punya bantak tak bodoh. Yeah, Kiara mami suruh sit bukan suruh buat. That's why. Noah so obedient. He is actually. Sometimes only lah. Say I love you. Noah say I love you. Kiara sit first. Say I love you. Baby say I love you. I love you. Hey. I love you. I love you. I love you. Baby say I love you. Faster say. Faster. I love you. I love you. I don't say I want to me, Say come. I love you. I love you. I love you. I love you. I love you.
Why I love only? Where is you? I love you. Come. Okay, I know you're tired. Faster. I love you. Good boy. You never say properly. Amma must ask you again. Clever, yeah, he is. Kiara, sit. I love you. Thank you, Avina. ஐயோ Kiara, நீ சிட்டுமா. ஐயோ இந்த பிள்ளை இருக்க. Okay, Noah, say meow. Noah, say meow. Noah, meow. 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 No. Meow. Meow. Shh. Focus. Okay. Meow. Soft. Cat always soft, okay? Meow. He will do it, guys. Wait, No, you must do soft. Yes. Good boy. Okay. Yes, you must do soft. Cat always soft. This one you see one taradilla now. Hey, sit. Catch. 1, 2, 3. Okay. Good girl. Can I buy this? So cute. Thank you. Finally ikut juga mami. Itulah tapi tak soft lagi. Hai Mama Naki. Down. Okay. Noah. Saya anjing mami bukan kucing. Anjing ke teddy bear ni? Allah. Okay, Noah say I love you. I love you. Baby, just now you never say properly, Faster. This one is girl. This one is boy. 50k likes. Oh, thank you guys. Thank you for tap. Where Juju balik kampung today? She's not with us. Only mommy. Noah, say I love you. Hey, dia kelip mata. Okay, Noah, spin one more time. Okay, good boy. Dia kelip mata lah kan. Ayo, dia kelip mata. Tiba-tiba je. Nak mengurat mami tu. Dia nak mengurat mami ni. Pening Noah. Aku rasakan Noah memang tak pening lah guys. Come here. Sit. Kiara sit. Noah come. Come here. Okay. Noah. Spin. One more time. Spin. Good boy. 5 times Noah spin. Good boy. Itulah Kiara ni degil tak nak dengar. Dia nak semua free. Say I love you. I won't give you until you say I love you. Kiara. Say I love you. Kiara. Say I love you. Say I love you. Ayyo, Kiara, don't push me. Pain lah, ma. Say I love you. Hey, okay. I love you. Okay. I love you. Okay. I love you. Okay. I love you. Sit. I love you. I love you. I love you. Why are you coming in front? Why? Sit. Ukkardi. I love you. I love you. Ukkarma. Sit. Ukkare. Sit. I love you.
Not even one I love you say from just now, but you're taking treats without doing anything. Huh? No, at least he got meow, he got say I love you. What you do? Say I love you. Say I love you. Hey, I love you. Kiara be like, bagi je lah apa yang susah sangat. Treats tu kita kena bagi bila dia buat something sebagai reward. Okay, bukan sebab ni. That's why she's ignoring me. Sit. Ukare. I love you Soleh. I love you. Hey, I love you. I love you. I love you. You love me. We are happy family. I love you. Juju ain't here, so nah, mommy. Exactly, she's doing that to me. As though like I'm just one puppet for her. Nah, she doesn't even want to listen a single instruction. Say I love you. Faster say I love you. If not, I'm going to give Nova. Huh? Say I love you. Okay, I give Nova. Nova, come. Nova, come. I give Nova. Say I love you. Nova, say meow. Okay, Nova, sit. Say meow. Nova. Meow. Nah, eat. Nova ni penat lah, guys. Meow. Nova, say. Nova. 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 Say meow. Nova ni penat lah. Aku rasa lepas ni dia takkan bercakap dah. Sit. Thank you, Azim. Noah dah 24 kg. Dia memang dari few months dah dia 24 kg. 24. Thank you, Azrin. Say I love you. Say I love you. Faster, I'm going to give Noah. Say I love you. Kiara so cute but very stubborn. Dah tidur dah member seorang tu. Itulah dia dah penat dah tengok. Dia dah penat. Mata dia dah ni nak tertutup dah tengok. Korang nampak tak? Dia nak tidur dah. Kiara, say I love you. Kiara, say I love you. Say I love you. I cannot love you, Kiara. Cannot. Huh? I'm giving you treats from just now without you do anything. Dia side eye lagi, betul. Dia nak tengok apa yang tengah berlaku. Atau saya bagi something special dekat Kiara ke. Kiara drooling, that's why. I think she's tired. Dua-dua dah tired dah sekarang. Sebab tu dia orang macam tak nak follow sangat instruction. Mami pun dah give up. That's why Mami dah give up dah. Tak apalah. Cepat je mati Kiara tengok makanan tu. Kiara dengan makanan memang. Korang tengok saya tengah bercakap kan. Korang tengok Noah Korang tengok Noah. Korang tengok kejap lagi dia akan tidur Korang tengok. Saya buat macam cakap. Korang tengok Dia tengah tidur sambil duduk. Kejap lagi korang tengok dia akan baring sebab dia dah mengantuk. Yes, Yuniza. Kiara duduk sumpah-sumpah gegel kan. Macam ni je dia okey. Bab-bab makanan je. Noah is my mood right now. Me too. I'm so tired and sleepy. Pity him. No, he's very tired because they have been playing from just now. Diorang main dari pukul 5 macam tu. Diorang dah start main. Sampai sekarang lah diorang tengah main. Orang Sabah ke ni? Sabah ke ni? Tak. Saya orang India, Malaysia. Boleh hug Kiara for me? Yes. Sayang lagi. Aku bagi sayang Aku bagi sayang. Okay, dah hug dah. Thank you guys yang follow. Thank you guys yang share live kita and tap-tap. Terima kasih tau. Okay lah, aku nak end live dah. Ini nak buat live sekejap je sebab nak tunjuk diorang. So, esok kalau Juju free, kita buat live dengan Juju. Okay, lepas Juju balik. Thank you, Coco Melon. Thank you. Ini Husky. Thank you,
kasih. Bye-bye. Bye guys. Thank you guys yang tap-tap and share lah kita. And thank you yang follow. Terima kasih. Let's up, I'm gonna go to sleep now. Sure, go and have a good sleep. Get well soon, Mai. You'll be fine, okay? Okay, Queen of Puchong. Bye, Yaniza. Bye, Azrin. Bye, Maler. Good night, Mami. Good night, Ra. Bye, guys. Take care.